Dalam keadaan sunyi tu, sayup-sayup telinga Din ni terdengar riuh rendah. Padahal masa tu yang tinggal dekat situ Syahrir dengan dia. Tapi Syahrir tidur kan. So jadi daripada mana datangnya suara orang riuh rendah berbual-bual. Dan dia cuba untuk, orang kata, pasang telinga untuk nak dengar dengan lebih jelas. Dia kata sahlah bunyi tu datang daripada luar kawasan kemah. Macam ada keramaian tau. Memang berlangsung dalam keadaan meriah keramaian tu. Suara budak berlari, menjerit, wanita berbual sambil ketawa. Semua tu jelas dalam pendengaran Din masa tu. Masa tu bulu roma dia dah meremang dah Din ni. Darah dah macam nak berhenti mengalir dah. Badan rasa seram sejuk dah ni. Okay. Jadi dia teragak-agak Din ni. Nak keluar kemah ke ataupun dia nak duduk aja dekat dalam kemah tu. Perhatikan Syahril yang pengsan daripada tadi tidur tak sedar tu. Dia tak teragak lah nak ngejutkan Syahril tu lah. Nak teman dia keluar kan. Nak tengok apa yang berlaku dekat luar tu. Semuanya blur. Tapi atas desakan naluri dia, dia ambil keputusan untuk keluar juga tengok. Okey. Bila sampai saja kemah, dia sampai saja kat kemah, dia sampai kat zip tu, dia buka. Okey, dia buka. Terbentang kat depan dia satu pemandangan yang luar biasa. Yang mana masa tu Din ni dia kata dia berada macam kat tepi kemah orang kahwin. Cantik, adalah macam pelamik indah kan, ada daun kelapa dianyam, orang kata macam orang dulu-dulu punya pelamin lah. Berwarna merah kuning. Tapi tempat duduk untuk makan dalam kemah tu beratapkan nipah, hanya bongkah kayu je yang orang kata dipotong bulat. Memang betul-betul zaman dulu punya suasana ni. Budak-budak umur 5 tahun berlari-lari kat kawasan kemah yang dengan riang ni kan. Assalamualaikum sahabat. Tiba-tiba Din ni ditegur daripada belakang. Din ni terpinga-pinga lah. Ada seorang lelaki jubah putih hulur tangan kepada Din. Siap pakai serban kemas, muka jernih kan. Jadi Din pun sambutlah salam.